Dalam rumah hampa, ada tak orang yang pernah kerasukan jin ke, atau kena kerasukan sihir ke apa? Macam mana nak keluarkan jin dengan cara yang paling mudah? Sebelum video ni hilang, hampa jangan lupa save video ni dulu. Jangan lupa share kat orang lain sama. First kali, kalau ada sesiapa dalam ahli keluarga hampa, awak dia menghadap ke bawah. Awak dia menghadap ke bawah. Cara yang pertama, kalau kata ahli keluarga hampa kena rasuk ataupun dimasuki oleh syaitan, hampa ambil 5 perut, belah 2. Kemudian ambil 5 perut tu hampa letak kat hidung dia lama-lama. Awal-awal tu dia tak ada tindak balas tau. Tapi lama kelamaan dia jadi lagi marah dan silap-silap dia kerasukan. Silap-silap lagi jenuh berlawan. Cara yang kedua, hampa ambil jari kaki dia, picit saja. Dan cara yang ketiga, yang ni paling mudah sekali. Ini senang nak buat tau. Nanti tunjuk. Zefah, Mesat, main handphone je budak ni. Ni kalau anak hampa kena rasuk ni, nak tunjuk benda paling mudah. Antara belikat anak ataupun isteri hampa, antara belikat ni dia ada kepak ni kan. Hampa tepuk je macam ni. Okey? Baca bismillahirrahmanirrahim. Niat, ya Allah, keluarkan gangguan ataupun jin yang ada dalam tubuh dan tepuk kan. Jangan kuat sangat, tepuk macam tu, dia akan terkeluar. So, sebelum video ni hilang, jangan lupa tau, hampa save video ni. Jangan lupa like, komen dan share bagi kat orang yang sama. Macam mana nak jadi bomoh kat rumah sendiri. Senang keluarkan jin. Selamat berjumpa.